Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Andrea, kru TV Seteguh dan di sebelah saya ini adalah Alam Anwar, penulis buku Bling. Baiklah Tuan, izinkan saya bertanya beberapa soalan kepada Tuan. Dalam banyak-banyak buku yang Tuan tulis, buku yang manakah paling famous? Dalam keempat-empat buku yang saya beli, yang paling famous tentulah The Cat Cafe. Sebab dia kisah kucing dan dalam buku ni dia ada 5 kisah lagi. So seronok lah beli dengan satu harga ada 5 cerita. Inilah dia The Cat Cafe. Kenapa kanak-kanak macam kami perlu membeli buku macam ni? Ikutkan memang kita dah memang perlu membaca, terutamanya para pelajar, remaja, sebab dengan membaca ni kita dapat banyak imajinasi, bantu kita punya kosakata. Lepas tu lah buku-buku yang kami tulis ni ada pelbagai jenis. Ada yang suka cerita seram, ada yang suka cerita ciklik, ada yang suka cerita misteri dan juga cerita yang santai. So ada pelbagai jenis. So yang penting pilih buku yang sesuai dengan kita punya selera, jiwa kita. Itulah tujuan dia. Okay, soalan terakhir, apakah nasihat Tuan untuk warga yang di luar sana? Tentang buku-buku ni lah. Nasihat tentang buku? Apa harapan ke? Okey. Selalunya sebagai penulis, kami mengharapkan pembaca bila membaca buku ni dapat membantu dalam menghasilkan karya, karangan, apa juga jenis bahan bacaan dan supaya dapat idea. Setiap bacaan ni akan beri idea, inspirasi, motivasi untuk kita satu hari nanti juga boleh jadi penulis. Kebanyakan yang Abang Alam jumpa bila dia baca je buku-buku yang daripada Bling Book ni, saya nak jadi penulis lah. So inilah salah satu gaya mula dia, sebab kami pun guna, kalau pernah baca pun buku-buku Aiman Sara ni, dia cerita dia pendek, lepas tu bahasa dia mudah faham. So harapan dia bila baca tu harap dapat sesuatu lah. Selalunya lepas baca selalunya gunakan untuk apa? Nilam kan? Itulah tujuan dia. Itu saja soalan. Okay, baiklah, sekian saja daripada saya, kru TV Seteguh. Okey, dan daripada saya penulis Bling Alam Anwar. Terima kasih. Bye.